Hai guys, hari ni Faye nak share something dekat semua orang supaya korang tak kena scam. Benda tu? Kalau korang perasan kan, lately ni rakyat kita macam hilang duit sebab beli Dubai Chewy Cookie. Yes, benda tengah viral sekarang ni, ramai tak sedar. Tapi bagi Faye, benda ni antara makanan viral yang paling overpriced sekarang. Sampai ada yang obses sangat. Kalau boleh, hari-hari nak beli air makan. Dah lah nama dia cookie. Tapi hakikatnya dia macam mochi je guys. Mochi yang dekat Don Donki tu pun baru berapa ringgit. Dalam RM3 macam tu. Tapi yang ni sebab ada nama Dubai, ada pistachio, ada kunafa. Terus orang jual sampai berbelas ringgit. Saiz dia pula, tak payah cakap lah. Kecil gila weh. Besar tapak tangan aku pun tak sampai. Kadang-kadang tu orang nak ambil untung jual sampai RM15 tau. Korang rasa berbalik ke beli small size yang macam tu? But still, ada je yang sanggup beli saiz jumbo triple XL tu dengan harga RM70. That's crazy. Yang Faye lagi tak faham, ramai orang cakap benda ni sedap. Ramai gila yang obses sampai sanggup makan Dubai Chewy Cookie ni hari-hari. Sorry to say, Faye still tak boleh brand yang ada orang boleh telan Dubai Chewy Cookie ni. Rasa dia sumpah tak boleh nak accept. Kau makan coklat dengan feeling kunafa pistachio hijau tu kan? Ibarat kau makan tarik lembu tau tak? Tekak saya tak menipu guys. Tak sedap, tetap tak sedap. Tapi, yang paling aku pelik, sampai ada yang sanggup battle tunggu restock semata-mata nak beli Dubai Chewy Cookie ni. Weh, korang nak beli cookie ke korang nak berebut tiket konsert? Sebab dekat TikTok, semua tunjuk Dubai Chewy Cookie ni macam benda yang paling sedap pernah wujud. Feeling ditarik, reaction excited, semua claim sedap. Lama-lama kita pun rasa macam, aku kena try ni. Padahal kita beli bukan sebab kita tahu benda tu sedap tau. Kita beli sebab semua orang tengah beli. Dah FOMO satu hal. Benda yang overpriced boleh nampak macam berbaloi bila terlalu ramai orang convince kita yang benda tu special. For me, Dubai Chewy Cookie ni dah cukup jelas. Dah lah mahal, saiz kecil. Dan yang paling penting, tak sedap. So, sebelum korang FOMO nak beli lagi satu, fikir balik. Kalau benda ni tak viral, korang sanggup ke bayar berbelas, berpuluh ringgit untuk cookie kecil yang rasa macam tu? Tak kan? Dubai Chewy Cookie ni viral bukan bermaksud dia berbaloi tau. Simpan duit korang, okay? Jangan kena scam kalau makan Dubai Chewy Cookie yang rasa tak apa-apa ni.